Okey, ni sedikit cerita saya sendiri. Dulu saya tinggal di rumah sewa bersama keluarga. Anak kecil lagi masa tu, saya buat air susu anak guna air paip yang kami masak guna kettle. So masa tuang tu saya memang perasan lah air tu dia ada kuning, but tetap guna je buat susu anak. Tak tahu pun perbezaan air yang jernih dan keruh masa tu. Kami still minum je lah. Masa tu tak perasan, tak ada kesedaran lagi. Dah ada ilmu, baru ingat balik. Dulu kita orang minum air memang rasa besi dan rasa karat kan. Ilmu itu penting. Knowledge is power. Okay guys, so saya bukan nak jual apa pun, but cukup sekadar kesedaran. Selain bantu diri saya sendiri, saya berjaya bantu ramai lagi untuk kemudahan air minum keluarga mereka. Mesin RO ataupun mesin mineral, kalau saya prefer lagi mesin reverse osmosis RO. Kenapa? Sebab bagi saya, biarlah air yang kami minum dalam keadaan paling tulen dan selamat. Tapisan RO Kowe paling halus guys, 0.001 mikron. Filter yang jenis mineral tu, dia sebenarnya filter dia tak tapis halus. Jadi benarkan mineral dalam air paip melalui masuk minuman kita. Kuantiti sangat sedikit, boleh didapati dalam makanan. Okay? Setiap hari saya akan letak garam Celtic ni ke dalam air ataupun saya letak dekat lidah. Secubit macam tu and saya akan minum air. Garam Celtic ni dia ada 84 trace minerals yang real. Okay, jadi RO is the best bagi saya. Itu cuma pilihan peribadi, pendapat saya. Lain orang lain pilihan. Mineral boleh, RO pun boleh. Air yang selamat tanpa had di hujung jari di dalam rumah kita. Anak-anak nak minum mudah.